Dekat Sedeli ni, dalam ilmu silat gayung, terdapat satu keistimewaan di Sedeli. Okay? Datuk Mio Abdul Rahman, almarhum Datuk Mio Abdul Rahman pernah bercakap tentang Sedeli dan mengatakan penghujung silat gayung telah di Sedeli. Jadi sebenarnya ada ilmu yang ada dekat Sedeli tu yang menjadi rahsia, dan sudah tentu dugaan dia besar lah. Sedeli ni banyak pantang larang dia. Sedeli ni banyak sejarah dia, tapi kita tak boleh lah nak cerita dalam satu masa ni kasih habis. Nanti modal kita habis, tak cerita apa lagi pun. Bukan masalah modal. Kita ni pun nak kena jumpa orang tua-tua juga. Nak sahih cerita. Contohnya macam gini, Datuk Mio Abdul Rahman, dia mengatakan penghujung gayung dekat Sedeli. Apa maksud dia? Kalau ada sahabat-sahabat semua yang main gayung, kawan nak minta tolong kalian semua selidik lah, bantu kawan untuk cari kenapa Datuk Mio Abdul Rahman kata penghujung gayung dekat Sedeli. Sebab kawan, untuk pihak kawan ada cerita pasal ni, tapi kawan kena simpan dulu bagi menghormati pemain-pemain silat gayung sendiri yang keluarkan ceritanya. Dia sendiri dulu banyak guru. Okey, ni kita dengar bersibah dululah.